Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku berada kat Sungai Buloh, bengkel Zaki. Sini adalah syurga, bukan neraka Buat apa? Kereta-kereta buat 4x4 apa semua. So yang mana nampak video ni, aku nak bagi tahu pada korang. Macam mana kita nak tahu cermin ori? Tak semestinya ada logo tu ori. Sebagai contoh, mari kita tengok di Isuzu D-Max baru. Cermin depan ada 3 jenis. Pertama model kosong, kedua ada sensor hujan. Macam ni ada sensor hujan, nampak? Yang ketiga, biasa yang high spec dia ada 2 kamera. Original dia bukannya ada logo Isuzu pun. Dia tulis AGC Automotive. AGC Automotive ni made in Thailand. Macam mana kita nak tahu cermin kita ni ori ke tak? Kita tengok kat cermin kereta kita. Contoh kan, ni kereta baru. Kau nak tukar cermin kereta ni, kau tengok, oh tak ada logo AGC. Oh sama lah, pastikan cermin semua sama kat sini. AGC Automotive. Kau nampak bawah ni 244 apa semua. Ni bukan nombor ekor pergi tikam. Yang ini adalah nombor batch dia. Cermin keluar mengikut batch. Original kereta, batch pengeluaran daripada Kelang Production dia tak sama. Untuk jual pula, batch Kelang buat production tak sama. Dapat ke dapat? Model baru. Dia hanya ada AGC Automotive cermin ori dengan cermin China. Kalau tanya aku, pakailah apa model kereta cermin sekalipun. Yang penting installation. Kalau aku tak nak pakai AGC mahal sebab dia import. Better pakai cermin China. China lagi cantik. Function dia macam mana barang? Plug and play. D-Max bawah dia, model sebelum dia pula. Mari. Panjang sikit video tak apa, ni video info. Sebab kat sini semua model ada dalam RT50. Dia dekat dalam tu, kat belakang. Mari. Kau tengok, semua ada. Overhaul. Okey, macam cermin ni. Model ni, dia tak ada logo Isuzu. Dapat tak? Ori dia MSG. Made in Malaysia. Malaysia yang buat. Dapat ke dapat? Kan aku cakap sini, kau nak apa kereta? Semua ada. Kalau Triton pula, mari. Triton model ni, cermin depan ada 2 jenis. Kosong dengan ada sensor hujan. Ori dia je ada logo Mitsubishi. Model ni je. Triton atas model ni, kalau original dah tak ada logo Mitsubishi. Dia hanya ada AGC Automotive. AGC tu apa? Made in Thailand. Cermin dia mahal bang. Better kau pakai cermin China. Sama je barang. Kalau macam ni dia pernah tukar XYG. Bukannya cermin China tak boleh pakai pun boleh je pakai. Yang beza installation macam kereta ni. Aku tengok dah tahu lah. Cermin jatuh. Tengok dekat sikit. Kau pakailah cermin apa-apa pun. Long story short, installation is king. Panjang tak apalah video. Itu D-Max. Baru aku jumpa warna hijau ni. Ya, ada ujung-ujung. Nampak? Ini pun cermin China, XYG. Dapat? Nampak? Belajar satu-satu. Kalau belajar satu, komen kat bawah. Bagi.